Assalamualaikum. Hai semua, hari ini saya nak berkongsi tentang resepi chicken rice nugget yang mudah, sihat dan sesuai untuk anak-anak. Langkah pertama, kita hiris lobak merah sehingga halus dan hancur. Wow, banyak kelebihan lobak merah. Bukan sahaja mencantikkan warna makanan, tapi banyak manfaat untuk kesihatan, terutamanya untuk kesihatan mata dan meningkatkan imun badan. Seterusnya, kita bolehlah masukkan dalam mangkuk. Seterusnya, kita akan potong brokoli, potong dahan tu, satu, dua, tiga, empat, dan kita hiris dia sampai hancur, nampak tu, macam tu. Lepas tu kita hiris lagi sampai cukup mengikut kuantiti kita. Lepas tu masukkan dalam mangkuk yang sama dengan lobak. Carrot dengan lobak banyak melengkapi. Dia baik untuk sistem imun juga. Selepas itu, ambil satu dada ayam, lalu hiris panjang-panjang dan potong secara silang supaya ayam menjadi halus seperti dicincang sehingga lumat. Ayam, terutamanya di bahagian dada, merupakan protein yang sangat baik dan sesuai untuk kanak-kanak. Tinggi protein, rendah lemak. Selepas itu kita panaskan kuali dan kita letak air yang telah dididihkan. Lepas tu campur ayam dan seterusnya kita akan gaul guna sudir. Gaul sehingga dia rata sampai dia putih. Nampak tu dah siap, semua dah siap. Setelah semua sedia, kita akan masukkan brokoli. Letak semua brokoli. Seterusnya letak carrot, letak lobak merah. Semuakan je lobak merah dengan brokoli tu. Lepas tu masukkan ayam yang telah kita rebus tadi tu, masukkan. Kalau tak nak letak semua, tak apa, semua gaul sampai lumat. Gaul, saya nak pendekkan masa. Gaul. Lepas tu pukul letak telur. Letak 2 biji telur. Masa untuk kita lekatkan ni. Keluarkan waktu masuk. Keluarkan gaul. Kita gaul sampai dia sebati. Kita akan cetak dia mengikut cita rasa masing-masing lah. Ibu, kakak semua. Kalau nak ni, kalau saya suka nugget kan. Jadi saya inilah buat cetak nugget. Buatlah sampai habis, lepas tu saya dah buat bentuk. Ni hasilnya dah banyak. Kemudian panaskan minyak. Lepas tu pecahkan 2 telur lagi. Masukkan, buat ni, celup telur. Dan minyak telah panas tu, kita masukkan. Hati-hati ya sini. Masukkan sehingga inilah. Betul. Setelah ni, kalau dah siap goreng, dia dah brown tu, dia dah boleh angkat. Setelah angkat, ni hasilnya. Siap, dah boleh dihidangkan. Ini boleh jadikan bekal ataupun snack di rumah. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba.